Okay guys, kat sini ada raket yang sesuai digunakan oleh kanak-kanak mahupun orang dewasa. Ada yang pendek, ada yang panjang. Macam ni lah bentuk dia. Siap dengan beg, siap dengan tali. Jom tengok satu persatu macam mana bentuk dia. Okey, kedua-dua raket ini mempunyai model yang sama, iaitu dia pakai tijon macam ni. Tijon yang macam ini. Okey, sama jadi maksud raket ini menggunakan material aluminium. Dia tahan daripada crack. Tapi kalau boleh, nak lebih selamat, tali nak tahan lama lagi, anda boleh tapekan di bahagian frame ni pakai masking tape supaya bila kanak-kanak main ataupun orang dewasa main, bila berserit-serit tu, taklah terus kena dekat tali ni. Jadi dapatkan sekarang. Terima kasih.